ni. Alright. So hari ni buat apa je korang? Tak pergi sekolah? Tak ada buat apa? Okay, jadi sementara kita nak tunggu lagi, kita tunggu sikit lagi kawan-kawan kita mungkin ada yang baru nak masuk dan sebagainya. Jadi cikgu nak minta para pelajar semua sediakan kalau ada bahan kebat. Maksud saya bahan kebat ni kalau cikgu pernah bagi pes atau teknikal kotak dan sebagainya, okay, pelajar tolong ada depan mata pelajar. Pelajar perlu ada kertas ataupun buku sejarah dan pelajar juga perlu ada soalan pertengahan tahun. Ya. Soalan-soalan cikgu hari ni semuanya adalah daripada soalan pertengahan tahun. Okey. Sekejap. Lupa tengok buka muka kan. Alright. Kalau semua dah ada kertas, semua dah ada bahan. Kalau semua dah ada, kita akan mula dalam 3 minit lagi. Okey, sepanjang hari ni, sepanjang malam ni punya kelas, kalau pelajar ada apa ya? Pelajar ada soalan tentang kebat, pelajar just tulis je dekat ruangan chat tu je lah. Okay ya. Okay. So hari ni cikgu akan ajar ataupun bagi tahu awak tentang kebat. Kebat, cara nak jawab kebat. Okay, cara nak jawab kebat lah. So sebelum cikgu teruskan pelajar-pelajar semua, cuba bagi tahu dekat cikgu ada berapa jenis kebat. Ada berapa jenis kebat? Cuba tulis dekat ruangan chat, ada berapa jenis kebat?
Kebat stimulus, kebat tanpa stimulus. Okay. Kebat stimulus, kebat tanpa stimulus. Okey. Yang lain? Apa cuba bagi cikgu contoh. Apa contoh kebat stimulus? Petikkan. Poster. Okey. Pantun. Okey, aduh. Pantun. Sajak. Okey. Lagu. Right. Okey, siapa ingat dalam awak punya kertas soalan, apa stimulus yang ada? Apa stimulus yang ada? Ada tak? Petikkan infografik. Baik, betul. Okey pelajar, sekejap. Cikgu nak bagi awak punya soalan. Mana soalan awak tadi? Oh, cikgu tak share lagi. Sekejap ni. Sabar. Jangan mekan-mekan malam ni. Korang cuti, cikgu tak cuti. Baik, cikgu ambil dahulu soalan tingkatan 4. Ada tak tingkatan 4 kat sini? Kalau ada tingkatan 4, thumbs up. Kalau ada tingkatan 4, satu je. Okey, 2, 3. Alright. Okey, pelajar tingkatan 4, cuba bagi tahu dekat cikgu, soalan kebat hari tu awak boleh buat ke tak boleh buat? Allah. Boleh buat ke tak boleh buat? Oh, boleh buat. Bagus. Putri Nurlaila, boleh buat ke tak boleh buat? Boleh buat. Okey, boleh buat, bagus. Okey, jadi pelajar-pelajar tingkatan 5, apa yang saya berikan sekarang ialah contoh soalan tingkatan 4. Okey, contoh soalan tingkatan 4. Cikgu betulkan cara jawab. Tapi sebelum cikgu betulkan cara jawab, ini adalah kertas soalan tingkatan 4. Okay, kertas soalan tingkatan 4 lah. Yang hari tu pertengahan tahun punya. Okey. Perasan atau tidak pelajar, dekat sini pelajar selalu tertinggal untuk baca arahan soalan ataupun arahan kertas soalan. Soalan kertas 2 pelajar, dia mesti ada dua bahagian. Okay, dia ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Okay, nanti cikgu tunjuk. Bahagian A ni pelajar, soalan nombor 1 sampai nombor 4 sahaja. Okay, nombor 1 sampai nombor 4. Yang mana bahagian A ni, pelajar wajib jawab semua soalan. Tak boleh tinggal satu pun. Okay. Dan di bahagian B, ni bahagian B, ada nombor 5 sampai nombor 9. Pelajar wajib jawab 3. 3 tu wajib. Tapi kalau kata pelajar jawab lebih, boleh ke tak boleh? Kalau jawab lebih daripada 3 jawab, boleh. Okay, bagi pelajar yang baru nak jawab, pelajar yang ada isu untuk menghafal fakta, pelajar boleh guna cara ini. Okay. Baik, yang nombor 4. Sebab ini ada pelajar yang jawab. Jawapan bahagian A mesti ditulis pada ruang yang disediakan. Nanti cikgu tunjuk. Okay, ruang yang disediakan. So, jadi nombor 1, 2, 3, 4 ni ada ruang jawapan. Jadi awak tulis jawapan awak kat situ. Tak payah nak pergi buka kertas test pack ke, tak payah.
Tetapi untuk jawapan bahagian B, maksudnya nombor 5, 6, 7, 8 dan 9, dia mesti ditulis pada kertas jawapan yang disediakan. Jadi macam cikgu hari tu, masa pertengahan tahun, pelajar diberikan atau dibekalkan test pad. Jadi bahagian B, pelajar perlu jawab dekat test pad. Bahagian A, pelajar jawab dekat ruang yang disediakan. Mana soalan bahagian A? Atas ni ada bahagian A kan? Cikgu kata bahagian A soalan nombor 1 hingga nombor 4. Maka itulah soalannya. Yang mana inilah dipanggil ruangan jawapan. Ni ruangan jawapan. Inilah ruangan jawapan. Di situlah pelajar nak kena jawab. Tulis jawapan. Ada pelajar ditulis dekat test pad. Bukan salah. Tetapi awak mengganggu penandaan pemeriksa awak. Guru awak. Nanti diingatkan awak tak jawab. Rupanya bila cek belakang, ada jawab. Alright? Okay. Setiap soalan, ini dipanggil nombor soalan. Okay, ni nombor soalan. So setiap nombor soalan ini pelajar, dia akan ada pecahan soalan. Apa maksud pecahan soalan? Ada yang A, B, C. Ada yang A dan B sahaja. Ini dipanggil pecahan. Jadi pelajar kena jawab semua pecahan. Okay, semua pecahan tu pelajar kena jawab. Okay, jelas ya? Okay, ini bahagian A. Cikgu tunjuk bahagian A. Cikgu tunjuk pula yang mana bahagian B. Bahagian B, dia mesti macam ni. Dia tak ada ruang jawapan. Jadi kat sini dah kata dah pilih 3 soalan. Apa jadi cikgu kalau saya pilih 2 je? Automatik awak dah hilang markah. Kenapa nak hilang markah kalau sedangkan kita boleh dapat sekurang-kurangnya 8 markah? Right? Okay, baik. Cikgu pergi kepada tips nak jawab kebat. Okay, gambar ni cikgu akan berikan dalam awak punya group Open Classroom cikgu, yang mana cikgu ada 7 tips, 7 langkah untuk awak jawab kebat. Especially kebat stimulus lah. Okay, besarkan sikit. Ni baru buat petang tadi, baru belajar. Cikgu pun belajar juga. Okay, pertama, pelajar perlu salin semula arahan soalan ataupun ayat soalan. Yang mana ayat soalan? Yang mana ayat soalan? Sekejap, cikgu masuk dalam ni. Sekejap. Tak mahu keluar pula. Okay. Okay pelajar. Alright. Langkah pertama pelajar, okay, cikgu ulang balik. Langkah pertama untuk jawab kebat, pelajar akan mula jawab dengan menyalin semula ayat soalan. Tetapi, sebelum tu cikgu nak beritahu mana ayat soalan. Ni contoh soalan. So ayat soalan yang bawah kat sini ni. Okay, ini adalah ayat soalan. So dalam ayat soalan ni pelajar perlu ambil
Yang ini sahaja. Jadi setiap kali awak nak mulakan ayat, daripada ayat soalan ini, pelajar akan jadikan dia pembuka ayat. Pembuka ayat ni ialah ayat mula-mula. Ada pelajar kata, macam bahasa Melayu cikgu. Ya, macam bahasa Melayu. Nak jawab tu kena ada pembuka ayat dulu, permulaan ayat. Dan permulaan ayat ini mesti diambil daripada ayat soalan. Macam mana nak buang? Yang mana satu nak kena buang? Biasanya perkataan pertama ini, yang kata tugas ini kita buang. Jangan ambil. Jadi dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi maklumat yang terkandung dalam petikan tersebut. Ini adalah arahan soalan. Okay. Yang kedua, daripada pembuka ayat tersebut, kita sambung dengan ayat intro. Okay. Ayat intro dekat mana? Ayat intro ada dekat atas ni. Ini ayat intro. Ni. Okay, jadi kalau kat sini, maklumat yang terkandung dalam petikan tersebut ialah, okay, ini dah ada dah petikan berikut. So jadi awak dah boleh masuk terus langkah yang ketiga. Langkah ketiga apa? Beri isi tersurat. Yang ini yang penting. Ada pelajar dia tahu. Kepala ayat tambah ialah, betul. Ada pelajar dia tahu bahawa dalam ni ada jawapan. Ada jawapan. Lagi-lagi kalau petikan, jawapan ada kat dalam petikan tersebut. Bermula daripada intro yang pertama, sampailah titik yang di sini. Okay, titik yang terakhir itu adalah jawapan. Cuma pelajar, tindakan pelajar yang seterusnya dalam langkah yang ketiga ialah pelajar kena tahulah ada berapa maklumat dalam ni. Yang mana maklumat? Bagi pelajar yang tak tahu nak potong-potong ayat, nak cari isi, nak cari keyword dalam satu ayat, biasanya untuk satu ayat, untuk satu ayat macam ni, sampailah sini, ini adalah maklumat satu. Maksudnya isi tersurat yang pertama. Okay. Sekejap sayangnya, cikgu nak padam. Oh dah, ini tu kat padam. Okay. Ini sampai sini, biasanya ini adalah maklumat 2. Kemudian awak senang je, cari je yang sampai titik. Itulah maklumat 3. Kemudian sini adalah maklumat 4. Jadi belajar, dalam petikan yang cikgu bagi contoh ni, dia ada 4 maklumat. 4 maklumat ini bukannya kita boleh salin semua maklumat baru nak salin bagi isi tersirat. Tak. Pelajar perlu gunakan maklumat mesti ditambah dengan huraian. Okay. So apa yang cikgu bagi tips ni ialah ini maklumat, ini tambah, maksudnya kita gunakan kata hubung, kemudian kita teruskan dengan huraian. Apa salah? Huraian ataupun isi tersirat. Itu cara dia. Baru dia dapat satu. Maksudnya, kalau dia kata tersurat, katalah pelajar ambil yang pertama, bentuk penjajahan moden. Sampai sini. Pelajar berikan kata hubung. Contohnya, kerana. Kerana, pelajar bagilah apa antara jawapan dia. Cikgu tak ada bagi kat sini. Antara jawapan yang kita boleh guna adalah nilai-nilai murni. Mewujudkan negara yang aman. Okay, right. Nak bagi lebih faham, pelajar, ini sampai situ je. Nak bagi lebih faham, kita akan buat soalan kejap lagi. Okay, kita akan bagi soalan kejap lagi ya. Kita tengok tingkatan 4 punya soalan.
tingkatan 4 punya soalan. Petikan. Tadi kita mulakan dengan petikan kan? Kita pergi pada petikan. Petikan. Mana petikan? Ni petikan. Nampak ya pelajar? Okey. Pelajar tingkatan 4 Soalan ni mudah. Dia kata, jelaskan maklumat yang terkandung dalam petikan berikut. Ini adalah ayat soalan. Ini ayat soal. Manakala atas tu kita boleh jadi ayat intro. Awak nak skip ayat intro pun tak ada masalah. Okey. Baik pelajar, macam mana nak buat? Step kita nak buat ialah, cikgu kali ni cikgu tak guna pen, cikgu guna teks je supaya dia lebih senang. Ambil daripada sini. Ambil sini. Okey. Macam ni. Ini dipanggil pembuka ayat. Maklumat yang terkandung dalam petikan tersebut tambah dengan perkataan ialah. Kenapa ialah? Kita nak jawab soalan kan? So ialah. Nak ambil yang mana? Cikgu kata ambil yang atas. Cikgu ambil yang ini. Sebab ini juga adalah isi. Okey. Ialah penjajahan bentuk baharu. Era modernisasi ancam negara. Ancam negara ya, nampak ya? Ancam negara. Kemudian kita letak kata hubung. Apa kata hubung yang kita nak guna? Kerana. Kerana. Okey. Alright. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa kita nak buat? Apa kita nak letak pada ayat huraian dia? Apa ayat huraian yang sesuai? Okey, jawapan Roshini, keharmonian negara akan tergugat. Okay, saya ambil jawapan Roshini ya. Kerana, sekejap kat sini tak jawapan. Cikgu bagi warna purple. Right. Okey pelajar. Saya ambil sampai sini dulu. Sampai sini ni. Apa petikan? Okey. Baik, maklumat yang terkandung dalam petikan tersebut. Ini kita ambil dalam soalan. Yang nombor 1 ni adalah soalan. Yang ini. Step yang pertama kita ambil daripada pembuka ayat. Daripada soalan. Kemudian kita letakkan ialah sebab kita nak jawab soalan. Kita bagi yang warna biru. Warna biru ni yang kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada ni maklumat yang pertama. Okay, maklumat yang pertama. Okay. Kemudian kita tambah dengan apa? Kita tambah dengan kata hubung. Kata hubung tadi kita ada apa? Budak.
Kata hubung kita ada budak. Siapa tahu budak tu apa? Budak. B-U-D-A-K-S. Budak. Apa tu? Bagi. Lagi? Ya. Mana ke? Itu yang dah tahu dah. Okay. Jadi belajar tingkatan 4, awak boleh ambil kata hubung ni. Kita boleh gunakan budak. Apa itu budak? Kat sini cikgu tulis ya. Budak. B. B ni apa? B ni kita boleh kata bagi. U. U ni apa? Untuk. D. D ni apa? Demi atau dengan pun boleh. A adalah agar. K kerana. S supaya. Untuk apa budak ni? Ini adalah kata hubung. Ada satu lagi kata hubung yang biasanya awak guna kalau nak sambung ayat baru. Apa dia? Hal ini. Kalau cikgu suka untuk sejarah, cikgu suka buat hal ini kerana. Okay. Ini pun boleh guna juga. So apa guna kata hubung ni? Okay. Kata hubung ni dia berguna untuk menyambungkan ayat maklumat macam mana? Dengan huraian. Okay. Huraian ni dapat daripada mana? Ingat pelajar, catatkan. Huraian ini kita dapat jawapan sendiri. Contoh. Cikgu bagi yang kat sini. Ni contoh dia. Yang warna biru ni. Yang warna biru ini adalah huraian, ulasan, tersirat. Ada ke? Nampak ke? Pelajar nampak ke? Alright. So apa antara huraian yang biasa kita boleh guna? Memelihara kestabilan politik negara. Mewujudkan keharmonian. Menjamin keselamatan. Sebab dekat cikgu punya yang sekarang, cikgu ada guna 2 laptop. So yang cikgu tengah present dekat awak ni nampak macam agak lambat sikit, agak lag sikit. Ke tak? Cuba type dekat ruangan message apa yang awak nampak dekat paparan awak. Apa yang awak nampak dekat paparan awak? Memanglah Putri nampak apa? Ayat intro, petikkan. Lagi? Huraian. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa huraian nombor 1? Siapa boleh beritahu cikgu apa ayat huraian nombor 1? Tak ada ke yang buka laptop? Okey, pandai. Terima kasih Kashif Rivati. Betul lah. Betul. Okey. So jawapan yang kawan-kawan awak tulis dekat ruangan chat tersebut dan juga yang cikgu paparkan ni yang warna biru tu, itulah. Okey, itulah antara ya sayang, antara jawapan sendiri yang awak boleh guna pakai. Ini kebiasaannya kalau ada cerita soalan tu pasal negara, inilah antara jawapan yang kita boleh pakai. Kalau antara rakyat, perpaduan itulah yang kita boleh pakai.
Okay. Kalau nak screenshot, nak ambil gambar. Rasanya ada banyak lagi. Nanti pun cikgu akan berikan yang mana yang cikgu jumpa tu, cikgu akan bagikan ke awak. Okay. Baik. Mana tadi soalan? Okay. Kita patah balik pada soalan. Okay. Jawapan kawan awak, keharmonian tergugat. So, berapa markah? Ni adalah satu markah. Maklumat yang pertama. Keharmonian negara tergugat. Maklumat yang kedua. Markah minta 8. Cukup ke? Tak cukup kan? Tadi kita kata kita jumpa berapa kat sini? Kita jumpa 5 maklumat, 6 maklumat. Okay. Macam mana kita nak masuk maklumat yang seterusnya? Macam mana? Kita nak masuk maklumat yang seterusnya. Okey, penanda wacana. Bagus. Siapa yang tak tahu penanda wacana tu apa? Angkat tangan. Kamu tahulah. Okey, bagus. Kamu tahu tu bagus. Selain itu, betul. Okay. Jadi kita akan mulakan dengan penanda wacana. So, penanda wacana kita ialah selain itu. Pelajar suka untuk cikgu ingatkan awak, awak salin balik pembuka ayat. Macam ni. Selain itu, maklumat yang terkandung dalam petikan tersebut ialah. Okay, ialah. Sekejap. Ya. Okay. Ialah, nak ambil yang mana sayang? Cikgu ke bawah sikit. Yang mana agak-agak nak ambil? Sekejap Kita nak ambil yang mana? Kita ambil daripada sini. Sebab tadi kita dah ambil M1 kan? Kita ambil sini. Kalau, okay pelajar. Kalau pelajar boleh keluarkan isi dia. Contohnya macam yang ini. Sebenarnya keyword dia cuma mana? Penjajahan moden. Contoh penjajahan moden ialah bidang ekonomi, teknologi dan budaya. Itu kalau pelajar dah boleh keluarkan isi dalam ayat tersebut. Tapi kalau tak boleh pelajar ambil je. Ini cara ini juga selamat dan boleh dapat markah. Okay. Alright. Okay. Ini warna apa? Kita ambil maklumat tadi warna apa? Warna biru. Warna biru. Okay. Dan itu maklumat yang terkandung dalam petikan tersebut ialah bentuk penjajahan moden yang muncul ketika ini dan semua negara di dunia terkena kesannya, yakni penjajahan baru dalam bidang ekonomi, teknologi serta budaya. Yang ini cikgu nak ambil, kita guna, kita guna hal ini kerana okay. Apa padanan yang sesuai yang awak nak bagi daripada sini? Apa padanan yang sesuai? Hal ini kerana ni. Kita ambil yang ni, bentuk penjajahan moden ni. Kalau kat sini dia positif, kita boleh negatifkan. Macam mana nak negatifkan? Letak perkataan tidak dapat, gagal. Macam tu. Okay, cuba tengok yang mana kita boleh gabungkan dengan huraian tersebut. Atau kalau awak ada jawapan lain.
Siapa-siapa yang boleh buka mic? Agak-agak yang mana ni sayang? Aduh. Cepat. Okay, Kashif. Kashif yang mana Kashif? Okay, Isma cakap gagal mengekalkan kedaulatan negara. Okay, Isma kata gagal mengekalkan kedaulatan negara. Mari kita tengok sesuai tak dengan jawapan. Warna apa tadi? Warna purple. Hal ini kerana kita guna warna hitam. Okay, titik. Okay, mari tengok jawapan sesuai tak? Bila nak tahu sesuai atau tidak, kita sambung, kita baca balik. Selain itu, maklumat yang terkandung dalam petikan tersebut ialah bentuk penjajahan moden yang muncul ketika ini dan semua negara di dunia terkena kesannya, yakni penjajahan baru dalam bidang ekonomi, teknologi serta budaya. Hal ini kerana gagal mengekalkan kedaulatan negara. Apa yang gagal mengekalkan kedaulatan negara? Penjajahan baharu. Jadi pelajar salin balik ni. Ini ambil sini. Sebab kita menerangkan kembali. Kita bagi penerangan kepada ayat sebelum tu. Barulah betul. Hal ini kerana penjajahan baru gagal mengekalkan kedaulatan negara. Baru dapat markah. Baru 4 markah. Nampak? Okey, ada kawan awak yang tidak dapat meningkatkan ekonomi negara juga boleh. Alright. Lepas tu baru 4 markah sayang. Okey, penjajahan moden mampu mempengaruhi keadaan negara dari pelbagai aspek yang menjadi bidang utama sebuah negara. Okey, yang itu awak nak letak apa? Okey, saya ambil Roshini punya jawapan ya. Nanti kita akan tengok itu sebagai apa. Saya tak bisa ada. Okey, yang cikgu warnakan hijau ni pelajar adalah huraian lanjutan. Cikgu anggap huraian lanjutan. Hal ini kerana penjajahan baru gagal mengekalkan kedaulatan negara. Okey. Okey, macam mana? Penjajahan moden mampu selain itu, penjajahan moden juga. Okey, saya ambil selain itu ya. Kerana pun boleh. Kerana penjajahan moden mampu mempengaruhi keadaan negara dari pelbagai aspek yang menjadi bidang utama sebuah negara. Boleh bagi contoh? Seperti apa? Bidang ekonomi. Ataupun kalau awak tak nak ulang balik ekonomi, seperti bidang ekspor dan import. Nampaklah sikit kita bagi jawapan lain. Titik. Alright. Ini pelajar akan dapat contoh yang kat sini ni. Ni ada contoh. Yang hijau tu cikgu bagi contoh. Alright. Lepas tu kita ambil lagi yang seterusnya. Nak sambung macam mana? Sama je.
Cikgu, kalau saya ulang balik selain itu maklumat yang terkandung, boleh tak cikgu? Boleh. Awak nak salin ni, sampai sini, nak salin lagi untuk maklumat yang ketiga, juga boleh. Ulang je balik, tak ada masalah. Melainkan kalau awak memang ada banyak penanda wacana yang awak boleh guna, silakan. Okay, ini contoh sayang ya. Ambil balik yang ke maklumat yang ketiga. Katakanlah saya ambil ni. Saya ambil dari sini. Maklumat terkandung dalam petikan tersebut ialah hanya rasa cinta kepada negara membolehkan semua rakyat terus bekerja sama dan bersatu padu dalam menjaga nilai tempatan demi kedaulatan negara. Sekarang cikgu nak minta awak bagi kesan. Apa kesan dia? Kesannya, apa jadi kalau semua rakyat cinta pada negara, wujud perpaduan, apa kesan dia? Cikgu paparkan ni. Mungkin ada yang boleh bagi rangsangan pada awak. Apa kesannya kalau semua rakyat bekerjasama dan bersatu padu? Apa kesan dia? Kalau daripada yang cikgu tunjuk ni. Okey, kedaulatan negara. Jannah, kena tengok kat sini ada kedaulatan. Kat sini ada kedaulatan. Yang cikgu letakkan anak panah ni. Jadi tak boleh ulang kedaulatan. Ada tak sesuai. Cuba tengok yang lain. Bila rakyat bekerjasama, ada bersatu padu, ada nilai-nilai tempatan. Apa kesan dia? Ekonomi. Okey, Akif Akmal. Ekonomi. Cuba tengok. Cerita kat sini rakyat. Dia bukan cerita pasal ekonomi. Bila dekat situ ada rakyat ataupun negara, kita fokuskan dulu kepada bidang politik dan juga sosial. Jadi kat sini yang boleh diterima antaranya, rakan awak pun dah bagi, perpaduan. Okey, cikgu bacakan Mari cikgu tengok yang mana jawapan yang boleh diterima untuk kesan kat sini. Right. Satu, awak nampak kan saya punya ni. Okey, Jannah, kalau Jannah sambung kedaulatan negara dapat dikekalkan, itu ulangan, tak dapat markah. Akif Akmal, kalau kata dapat meningkatkan ekonomi negara, jawapan tu dia boleh terima dan tak boleh terima. Tapi kalau setakat yang macam seperti mana tahun lepas, dia tak terima. Sebab dekat sini, dia ada kaitan dengan ekonomi. Manakala soalan dia yang warna hitam tulisan cikgu ni, dia berkaitan dengan rakyat dan negara. Okay. Kalau Isma Nadia, negara akan jadi aman dan damai. Aman dan damai, satu markah je. Kalau cikgu syorkan kamu jawab aman dan makmur. Okay, ataupun aman dan harmoni. Baru cikgu akan bagi 2 markah. Alright, Rivati. Mewujudkan perpaduan dan kerjasama antara rakyat. Cikgu anggap macam tu lah. Mungkin awak tertinggal antara rakyat tu. Rivati, cuba tengok dekat tulisan cikgu tu yang warna hitam. Dia dah ada perpaduan. Tak ada. Cerita pada negara. Okey, boleh. Tapi kerjasama tak perlu tulis. Sebabnya kerjasama dia dah ada bekerjasama dan bersatu padu. Right? Wehan, negara menjadi aman dan harmoni. Okey, betul. Wehan dapat 2 markah sambungan tu. Roshini, negara akan dipandang tinggi di mata dunia. Zatun, memelihara kestabilan politik negara. Baik. Ada tak kat sini pelajar tingkatan 4 yang cuba jawab? Tingkatan 5 ni dia dah tahu dah. Cuba nak tengok tingkatan 4. Ada tak? Nampak macam tak ada je tingkatan 4 ni. Tingkatan 5 cikgu tak ada masalah. Cikgu tahu dia orang ni dah faham. Okay, ada?
Tak ada. Form 4 dah keluar lah kot. Ada cikgu. Iyalah Hasanah. Cuba jawab. Saya daripada nak sambung ni. Ni cikgu nak sambung yang warna merah ni. Takat ada tapi tak cuba jawab. Mana maunya. Sekarang ni yang cikgu warnakan merah ni, cuba tolonglah. Tolong sambung kesan ni apa jawabnya. Apa kesan jawabnya tu? Form 4. Cepat. Kakak-kakak dengan abang awak dah bagi contoh dah kat atas tu. Dekat mesej tu. Apa jawapan dia? Okey tak saya bagi? Okey tak saya bagi? Putri bagi apa Putri? Oh sorry terlepas. Kesannya rakyat dan negara akan lebih maju. Betul. Jadi saya ambil jawapan Putri. Tak maaf ya abang-abang kakak. Kita kasih up adik-adik kejap. Okay, lepas ni saya patah balik kat awak. Form 4 kan? Saya ambil jawapan Putri. Apa janji kalau kita ambil jawapan Putri? Dia marah tu you yang sampai 2. Okay. Kalau beginilah jawapan awak, maka awak akan dapat juga sama 2 markah. So jawapan Putri itu markahnya, jawapannya betul. Bukan okey, betul. Dapat markah lagi. Okay, dapat markah. Kesannya rakyat dan negara lebih maju. Sekejap cikgu ambil cikgu tanda tangan. Okay, ini rasa cinta ni tadi, dia adalah maklumat 1, maklumat 2. So kesan lebih maju, cikgu ambil M3. Boleh. Okay. Baik. Petikkan. Ada soalan tak? Macam mana nak buat petikkan? Ingat, bila ada petikkan, bila awak jumpa ayat petikkan ataupun stimulus petikkan, formula dia mesti M. M ni apa? Maklumat tambah H. Okay. Kalau awak rajin, kalau awak boleh tahu sikit, ada contoh, tambah C, tambah K. Right? Sama yang kat bawah ni. Yang kat bawah ni sebenarnya kita ada huraian. Kita ada contoh. Mana contoh? Ni contoh. Ni C. Mana kesan? Ni kesan. Ni adalah kesan. Jadi pelajar kat sini dia dah ada maklumat, dia ada huraian, dia ada contoh dan dia ada kesan. Semua dia dah bagi dah. Okay, so itu boleh buat. Okay, baik. Ini adalah petikkan. Okay, cikgu nak minta awak buat satu lagi. Dia adalah gambar. Gambar mana cikgu nak bagi? Gambar ni. Kalau budak tingkatan 5 ni, gambar ni dia dah rasa, ya Allah seronoknya dapat gambar ni. Gambar ni senang sangat. Betul ke Wafiq? Dapat soalan ini, senyum je. Jangan rela semua gambar daripada petikkan. InsyaAllah senyum. InsyaAllah senyum. Yang ini kau senyum lah. Nanti cikgu nak tengok yang satu lagi tu. Kita nak tengok senyum ke tak senyum. Okay. Jadi kalau kita senyum, cuba kita tengok macam mana nak jawab soalan ni sekarang. Macam mana nak jawab soalan ni? Okay, macam mana nak jawab? Bila gambar, gambar dia lain sikit. Gambar pelajar kita kena keluarkan maklumat dari gambar. Bila poster ke, tak kisah poster ke, infografik ke, yang ada gambar saja, keluarkan maklumat. Apa itu keluarkan maklumat? Ini sampai sini, warna merah.
Ini. Prinsip kedua ni. Maklumat satu. Ni. Cikgu ambil di sini lah. M1. Bila ada poster macam ni, ada poster gambar dan juga tulisan, ambil dulu tulisan. Gambar tu boleh juga dia mula-mula, tapi kalau cikgu ambil selamatnya, ambil dulu yang tulisan. Okay. Ini adalah maklumat yang kedua. Kemudian kat bawah ni, sampai titik dia adalah maklumat yang ketiga. Ini adalah maklumat yang keempat. Kemudian kita ada gambar bendera Malaysia. Itu maklumat yang kelima. Dan kita ada gambar kat belakang ni. Adalah gambar apa dia? Gambar istana negara. Okay. Cikgu nak sentuh sikit tentang bendera Malaysia. Kebanyakan gambar yang ada bendera Malaysia, awak tak boleh kata poster berikut ada bendera Malaysia. Tak boleh. Ayat dia mesti kalau ada bendera Malaysia, okey cikgu tulis lah. Sebabkan memandangkan malam ni tulisan cikgu tak dapat nak lawa kan. Tulis je, sabar ya anak. Okay, kalau ada bendera Malaysia, awak mesti tulis ayat ni lengkap. Okay, bendera Malaysia alai. Ya. Bendera jalur gemilang iaitu melambangkan identiti negara. Apa lagi? Supaya tak keluar. Supaya rakyat cintakan negara. Pelajar ingat saja ayat ni. Okay, pelajar ingat je ayat ni pelajar. Secara automatik pelajar akan dapat markah. Bila pelajar jumpa gambar, jumpa je gambar bendera Malaysia. Pelajar terus tulis macam ni. Pelajar akan dapat 2 markah. Kalau tahun tu mungkin murah rezeki, dia 3 markah. Tahun lepas dia kedekut sikit. Tahun ni kalau kata dia murah rezeki, dia dapat lah markah. Dapat 3 markah. Mana markah dia tu? Dia beritahu kat mana markah. Markah yang pertama pelajar akan dapat dekat bendera Malaysia identiti negara. Okay. Yang kedua adalah rakyat cintakan negara. Dapat 2 markah kat situ. Jadi biasanya gambar infografik, biasanya kalau awak jumpa je ada bendera Malaysia, maka inilah jawapan yang akan kamu dapat markah solid. Okay, kalau ingat, you jumpa je gambar bendera Malaysia, tulis je seperti mana yang cikgu kotakkan warna hijau itu, maka awak akan dapat 2 markah. Okay, akan dapat berapa markah? 2. Ya, pelajar tingkatan 4. Ya, pelajar tingkatan 4. Awak jumpa je gambar atau infografik yang ada gambar bendera Malaysia. Secara automatik, awak tulis seperti mana yang cikgu kotakkan dalam kotak hijau tu, maka itu awak akan dapat 2 markah. Contoh cikgu bagi yang pelajar tingkatan 4, tingkatan 5 ada ke soalan tu? Tingkatan 4 ada 2 orang je ke?
Macam ni. Secara automatik belakang ni awak nampak ada bendera kan? Maka awak tulis je balik. Bendera Malaysia ataupun jalur gemilang melambangkan identiti negara supaya rakyat cintakan negara. Maka 2 markah lah pelajar akan dapat. Faham Setiap warga negara Malaysia perlulah menumpukan sepenuh taat dan setia kepada negara. Sabar sayang. Cikgu tahu ini jawapan untuk ni. Betul. Okay. Okay, kesetiaan kepada raja dan negara, maklumat dia. Macam mana nak tulis? Cikgu ni asyik bagi maklumat je. Nak tulis macam mana? Yang pelajar tak tahu nak tulis. Cari maklumat dia tahu. Nak tulis dia tak tahu. Sama juga, dia mesti ambil daripada pembuka ayat. Jadi pembuka ayat kita adalah, kalau ulasan saya, dia akan jadi apa? Ulasan Allah. Ulasan saya ialah okey. Nampak tak kat sini tadi ada tentang ayat intro. Ni yang cikgu gariskan ni. Ni. Ini ayat intro. Macam mana nak ambil ayat intro ni? Cikgu kalau ambil prinsip kesetiaan kepada raja dan negara menunjukkan kepentingan ketaatan rakyat kepada raja dan negara. Boleh tak? Sabar. Cikgu ambil. Yang awak bagi tu dia dah bagi dia dah bagi huraian. Kejap. Cikgu ambil nanti kejap Akasha Sabar ya. Okay, ulasan saya ialah ambil balik kat atas ni ada poster kan? Jadi ulang balik poster tu. Ulasan saya ialah poster berikut mengenai prinsip kedua rukun negara. Okay. Okay, titik. Okay, lepas tu awak sambung lagi. Katalah awak tak tahu nak buat huraian apa ni. Cikgu tak tahu lah cikgu nak buat huraian apa. Tapi bila rukun negara, awak boleh kata yang perlu dipatuhi oleh rakyat Malaysia. Okay. Lepas tu saya ambil jawapan ni. Kita masuk dulu. Awak gelap Wafiq. Selain itu, tertekan. Janganlah tertekan sangat. Ulasan saya ialah poster berikut mengenai kesetiaan. Ni contoh ini cara paling orang kata paling macam mana paling direct untuk yang macam kelas-kelas belakang. Kesetiaan kepada raja dan negara.
Okey, cikgu nak ambil jawapan siapa tadi? Akasha. Sabar, sabar. Sekejap lagi cikgu jawab Zatun jawapan awak. Okay, saya ambil kat sini. Sebab yang itu cikgu dah tulis. Okey. Tak nampak. Ambil colour merah. Ha. Okey sayang ya. Okey. Ini jawapan siapa tadi? Carol Jawapan Carol tanya boleh ke tak? Betul kan jawapan dia macam ni kan? Okay, cikgu titik dulu ya. Okay, ulasan saya poster berikut mengenai prinsip kedua rukun negara yang perlu dipatuhi oleh rakyat Malaysia. Selain itu, poster berikut mengenai kesetiaan kepada raja dan negara menunjukkan kepentingan ketaatan rakyat kepada raja dan negara. Boleh ke tak boleh? Okay, kat sini. Okay. Boleh. Okay, boleh. Carol, cikgu jawab ni, boleh. Tapi, saya nak awak bagi kesan. Kenapa kesan dia? Okay. Prinsip kedua rukun negara, satu. Saya hijau. Prinsip kedua rukun negara perlu dipatuhi. Okey. Ini maklumat. Maklumat satu. Ini huraian satu. Okey. Mengenai kesetiaan kepada raja dengan negara, kesetiaan ejaan salah tu, inilah maklumat 2. Okey. Kepentingan ketaatan rakyat, ini ialah maklumat 3. Okey. Baik, cikgu nak ambil jawapan rakan awak. Oh, ada jawapan siapa ni? Amuda ni siapa? Okey. Okey, saya sambung. Baguslah awak bagi satu sambungan kepada saya. Ini saya sambung dengan jawapan Amuda. Oh, Teva. Okey, sorry. Nama lain dengan nama sebenar. Manalah cikgu tahu. Cikgu bagi warna apa ya? Hijau. Huraian lanjutan. Hal demikian kerana rakyat yang setia akan sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan negara. Bagus. Pelajaran ni bagus. Awak tengok jawapan dia. Ini adalah huraian lagi. Huraian 3. Okey. Ada tak lagi maklumat yang kita boleh ambil? Kita dah ambil maklumat 1, kita dah ambil maklumat 2. Kita masukkan isi lain. Apa isi lain? Okey, kita ambil yang ini. M3. Okay, M3 ya, kita nak cuba masuk M3. Boleh guna ulasan saya yang seterusnya ialah apa? Ialah saya ambil setiap warga negara Malaysia perlu menumpukan sepenuh taat setia dan jujur kepada Yang di-Pertuan
agung serta negara kita. Saya minta bagi kesan. Kesannya dapat mewujudkan negara yang aman dan harmoni. Okey. Cikgu tengok ada jawapan-jawapan yang menarik dekat tu. Jangan cikgu baca. Okay, kalau ini jawapan saya, berapa agak-agak yang kita akan dapat? Okay. Rakyat setia akan mematuhi undang-undang. Padam balik. Kita buat. Ya, katalah ini pelajar punya jawapan. Berapa akan dapat? Okay, ini satu. Ini satu, M1, H1. Kesetiaan M2. Ketaatan H2. Rakyat yang setia akan mematuhi undang-undang. Bagus. Ini adalah H3. Setiap warga negara perlu tumpukan sepenuh tahan setia dan jujur kepada YDPA. Cikgu ambil jujur YDPA. Ini adalah M4. Kesannya mewujudkan negara yang aman. H4. 1, 2, 3. Dan harmoni H5. Jadi macam mana nak kira cikgu? Dia akan kira M ada berapa? 4. H ada berapa? 5. 4 tambah 5 sama dengan 9. Markah kita ambil maksimum adalah 8. Nampak? Okey. Cikgu ambil jawapan Afia. Afia ada bagi jawapan. Panjang jawapan dia. Ong pun ada bagi jawapan. Oh, baguslah. Istilah dari Carol cikgu. Istana negara menunjukkan sistem pemerintahan yang masyur. Boleh. Betul. Tapi sebelum awak jawab yang itu, awak kena beritahu selain itu, Istana Negara juga menunjukkan sistem. Ada penanda wacana dulu ya. Bagus Carol jawapan awak tu. Okey, cikgu ambil jawapan Afia. Kejap. Jawapan Afia ya. Berapa gamaknya jawapan Afia ni? Okay, kalau jawapan Afia kat mana dapat markah? Tentang prinsip kedua rukun negara iaitu kesetiaan. Ini maklumat. Ini pun maklumat 1. Ini maklumat 2. Hal ini kerana rukun negara merupakan ideologi negara. Dia ambil H1. Prinsip saya tu prinsip kedua, kesetiaan rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara menjadi unsur penting dalam soal kewarganegaraan. Ini adalah M3. Jalur gemilang sebagai identiti 4. Okey, nampak tak? Afia bagi M-nya ada 4. Semua dia pilih maklumat kat dalam tu. Tetapi H-nya cuma ada 1. Pelajar dia dapat 5. Dia kata ini 4 markah ya. Dia dapat 5 markah. Betul. Tetapi pelajar tolong. Huraian yang awak bagi 1 ini, dia adalah bahaya. Kenapa bahaya? Kalau kata H yang huraian awak bagi ni salah, awak takkan dapat full mark. Awak takkan dapat 5 markah. Mungkin paling sikit awak akan dapat 2 markah sahaja. Okay? So, Afia tolong jangan bagi 1 huraian.
Okey, Zatun, kalau gabung dua maklumat dalam satu ayat boleh, tak ada masalah. Afia pun dah buat. Okey, tadi Amuda dah sudah, Teva dah sudah, sorry. Okey, jawapan kira yang lain pun cikgu dah bagi tahu. Tarani Krishna Rao. Okay, mari kita tengok jawapan Tarani Krishna Rao. Panjang jawapan ni. Bukan jawapan ChatGPT ya. Risau saya kalau awak guna jawapan ChatGPT. Belajar boleh. Tapi kan awak di isu macam mana nak jawab kat exam. Ini jawapan awak, hebat awak. Okey. Ulasan saya ialah prinsip kesetiaan kepada raja dan negara menjadi unsur penting. Bukan jawapan, bukan cikgu jawapan sendiri. Bagus. Cikgu awak ni memang penuh dengan apa? Syakwa sangka je. Minta maaf. Bukan tak percaya. Saya nak bagi awak betul-betul boleh buat. Okey, ulasan saya ialah prinsip kesetiaan raja dan negara menjadi unsur penting. Ini adalah M. Hal ini dikatakan demikian kerana sebagai rakyat perlu tahan setia. Okey. Supaya tidak takut ditimpa tulah. Okay, cikgu tak ambil kat sini. Sebab ini zaman bolehlah. Tulah itu hukuman. Sebagai contoh, rakyat mematuhi undang-undang. Oh, bagus. Dia bagi contoh. Tadi mematuhi undang-undang jadikan contoh. Kesannya dapat mengeratkan hubungan rakyat dan raja. Baik, betul. Dan itu mengamalkan prinsip rukun negara. Mengamalkan prinsip rukun negara. Mencipta satu bangsa dan negara. Betul. Contohnya, kerajaan mengarahkan sekolah untuk mengamalkan rukun negara. Kesannya dapat mencipta masyarakat yang adil. Ini sebab dia dah tahu tentang rukun negara. Ong Hui Jing. Okey, Ong Hui Jing juga dapat bagi jawapan yang baik. Okey. Okey, tengok jawapan Ong. Okay, poster berikut menunjukkan prinsip kedua rukun negara yang kepada raja dan negara, kerana rakyat perlu setia dan patuh kepada negara serta menjaga nama baik negara. Sebagai contoh, rakyat perlu patuh undang-undang, kesannya perpaduan rakyat lebih kukuh dan negara kekal aman. 2, 4, 6, 8. Okey, dapat 8/8. Okey. Semangat patriotisme dapat dipupuk dalam kalangan rakyat, keamanan negara dapat dikekalkan dan rakyat hidup bersatu padu tanpa perpecahan. Okey, Sean Mugam, awak kena tengok jawapan awak ni betul. Semua tu betul. Ada 3 isi. Ada 3 jawapan. Satu jawapan patriotisme, kedua keamanan negara, ketiga rakyat bersatu padu. Okay, itu ada 3 jawapan. Tetapi bagaimana awak nak apply jawapan tu kepada menjadi jawapan yang lengkap, ada maklumat dan juga huraian. Sebab ini cikgu tengok awak koma-koma. Bila koma-koma ni Chan Mugam, awak dapat 1 markah je. Awak dapat dekat mana? Awak dapat semangat patriotisme dapat dipupuk. Yang bawah lepas tu, tak kira. Okay, jadi rugi. Biasakan jawapan tu ada titik, ada fakta, huraian contoh lebih baik. Okay. Baik. Tengok lagi soalan. Okay, soalan ni selesai. Ada soalan tak nak tanya tentang kebat? Kita dah lebih masa ni, 9.50 dah. Okay, yang masuk ni ada 82 orang. Saya nak tahu dalam 82 orang ini, adakah semua faham nak jawab 2 jenis kebat ni? Cikgu tak masuk kebat lain ni.
Kita nak buat polling lah. Nanti faham. Faham tu maksud faham macam mana? Sebelum ini siapa yang tak faham? Dan sekarang bila saya buat, siapa yang faham? Okey. Jawapan kebat mesti ada maklumat dengan huraian ya. Yang bukan kebat. Ini ada beberapa kelas dia buat macam tu. Soalan fakta tak perlu beri huraian sendiri. Dengar baik-baik ya. Yang mana soalan fakta? Soalan fakta ni biasanya keluar B, A. Contoh cikgu bagi soalan B. Huraikan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Pelajar jawab, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ialah mempunyai raja. Kerana raja tonggak pemerintah. Tak perlu awak beri huraian. Kesannya negara aman. Tak boleh, tak payah. Soalan A, soalan B, soalan fakta. Apa yang dalam buku teks, dalam nota awak, itu jawab bagi. Yang perlu beri huraian adalah untuk soalan C. Soalan kebat. Mesti kena bagi huraian. Lepas tu dalam banyak-banyak bagilah satu contoh. Baru boleh. Okey? Baik. Ada 82 orang. Daripada 82 orang ini, cikgu yakin semua ada kertas soalan. Ada soalan rupanya. Macam mana nak panjangkan isi kebat tanpa lari tajuk cikgu? Baguslah soalan ni. Macam mana nak panjangkan kebat tanpa lari? Kita kejar dia lah. Kita kejar dia. Kalau suka berlari tu kita kejar dia elok. Gelak Roshini. Okey, isu awak ialah huraian kebat. Betul? Huraian. Macam mana nak dapatkan huraian? Satu, guna dalam bahasa Inggerisnya 5W1H. Guna 5W1H. Apa itu 5W1H? Awak tanya soalan. Soalan dia, kenapa? Ataupun bagaimana? Atau awak boleh kata bila? Bila perkara itu berlaku? Siapa yang terlibat? One husband, 5 wife. Okey. Kenapa, bagaimana, bila, siapa? Apa lagi kita? Apa? Okey. Dalam masa yang sama juga, boleh juga tanya apa kesan dia. Kalau lari tu nak stabilkan, macam ni juga. Apa kesan dia? Gunakan satu husband 5 wife ni. Tanya kenapa. Bukan tanya kenapa pada saya. Tak. Tanya kenapa. Allah, salah buka. Okay. Cikgu ambil ni, senang. Tanya, kenapa kemerdekaan ini, kenapa kemerdekaan pemacu kemajuan negara? Kenapa? Mesti awak akan mula kerana kan? Kerana apa? Kerana
dapat tentukan hala tuju sendiri. Tanpa campur tangan. Macam tu. Okey, tadi cikgu kata bendera Malaysia, identiti negara. Apa kesan dia? Apa kesannya kalau ada identiti negara? Rakyat menjadi bangga. Rakyat cintakan negara. Ni pilihan raya. Kenapa boleh berlakunya pilihan raya? Muhammad Adam. Dia seronok sangat menekan emoji ni kan. Kita mintalah Muhammad Adam ni. Cuba jawab. Jawab mana-mana. Ini pembangunan negara. Ni pembangunan cikgu bulat pembangunan negara. Apa huraian kita nak buat tentang pembangunan negara? Adam. Mana Muhammad Adam tadi? Hilang dah. Adam cepat. Atau selain daripada Adam? Kan kita nak tulis. Maklumat yang terkandung dalam poster tersebut ialah mempunyai pembangunan negara atau bangunan yang tinggi seperti KLCC. Apa kesan dia? Mana tadi budak yang suka menekan tadi? Gelak je lah. Mana lagi? Sekejap cikgu nak sebut nama sekejap. Sebut nama ni semua lari je. Cikgu nak. Okay, seorang dah dapat. Nur Muhammad. Nur Muhammad bin Abdullah Muhammad. Dia 3 kali dah angkat tangan ni. Cikgu palau dia je. Okay, Nur Muhammad. Cuba bayangkan pada cikgu. Apa huraian kepada yang cikgu bulatkan tu? Yang bangunan KLCC tu. Nur Muhammad. Cepat-cepat dah nak ambil ni. Bukan Nur Muhammad yang jawab. Nur Muhammad Rushini yang jawab. Okey. Cikgu baca jawapan Carol Afiq ya. Seperti mana yang dekat paparan kamu ni. Putri Nulaila. Nak try. Buka lah mic tu. Buka. Cikgu suka yang try ni. Jangan risau. Okey. Melambangkan kemajuan negara. Boleh lah. Tadi kita dah ambil kan kemerdekaan Kemerdekaan pemacu kemajuan negara kerana dapat tentukan hala tuju negara. Contohnya terdapat KL. Ikuti media sosial rasmi Vigo Properties di Facebook, Instagram dan TikTok untuk info, tips dan peluang terbaik memiliki rumah idaman anda. Vigo Properties, pagar hartanah anda. Asana Maisara. Boleh mutekan mic tak? Drama mereka lagi mengasyikkan mengikmat. Okey. Kita baca balik jawapan Okey, tadi Afiq cakap kesannya kemajuan negara dipandang oleh negara luar. Dipandang macam mana? Dipandang ringan ke? Dipandang tinggi ke? Dipandang rendah ke? Jangan bagi jawapan sekerat-sekerat. Okay, Carol Afiq. Yang cikgu tengah baca awak punya jawapan ni. Kesannya kemajuan negara dipandang tinggi. Ya. Barulah dapat jawapan. Barulah markah. Okay. Right. Roshni.
Pembangunan negara mampu menarik minat pelabur asing untuk datang ke negara kita. Kesannya ekonomi negara meningkat. Baik, jawapan ini kita adalah jawapan untuk dapat 2 markah. Boleh sambung, tak ada masalah. Kesannya kedaulatan dan keamanan terjamin. Boleh. Boleh sambung daripada kerana dapat sambungan daripada ni. Yang cikgu tandakan ni. Ina ya, Ina. Ina boleh sambungkan daripada yang cikgu tanda ni. Kesannya kedaulatan dan keamanan terjamin. Okey, betul. Betul, melambangkan kemajuan negara tadi, bangunan tadi betul. Boleh sambung dari jawapan Isma Nadia, kesannya ekonomi negara menjadi lebih pesat. Keamanan negara betul. Peningkatan kesejahteraan sosial. Ina, peningkatan kesejahteraan sosial, Ina boleh bagi huraian untuk ini. Yang cikgu baru bulatkan ni. Pendidikan, kesihatan, pengangkutan. So, kesannya meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini juga sama. Ada maklumat, ada juga huraian. Okey? Baik, ada soalan lain? Darjah tingkatan 5 ada soalan? Baik. Kalau tak ada soalan, saya nak sentuh, saya nak tegur sikit cara jawab pelajar tingkatan 4, tingkatan 5. Ni pun ada jawab juga. Kan awak ada test pad kan? Sekejap mana kat sini test pad tak? Sat. Mana? Katalah ini test pad awak. Ini test pad awak. Pelajar, cara nak jawab, terutama sekali untuk bahagian B, macam soalan nombor 5, nombor 6. Tuliskan nombor berapa awak nak jawab. Kalau jawab nombor 5, A. Titik A. Jawablah. Jawab, bagi jawapan awak. Apa, kalau 4 baris lah. Okey? Kalau kata, tak apa. Sekejap sayang ya. Cikgu nak bagi 3 page je. Okey. Ni 5A awak dah jawab. Dekat 1 page. Awak pergi page yang kedua. Awak pergi page yang kedua. Page sebelah dia, test pad awak tu. Okey. Page yang kedua tu awak tulis apa? 5B. Faham? Awak tulis 5B. Tulis 5B. Sebab ini untuk jawapan 5B. Tulislah, jawablah 5B. 5C, buka page yang berikutnya, buka surat seterusnya. Yang awak ini, jawablah dia sebagai 5C. Ini 5C. Jadi pelajar, kalau cikgu tengokkan macam ni, 1 page, 1 muka surat test pad. 1 muka surat bukan slide ya. 1 muka surat test pad untuk 1 pecahan soalan. Cikgu membazir. Ini bukan cerita membazir. Ini cerita nak bagi tahu dekat awak supaya awak tak gabung A, B, C tu dalam 1 karangan. Tak. Okay, sebab itu kalau awak tengok soalan, contoh cikgu tunjuk soalan ini. Dia ada A, 9A.
9B, 9C. Jadi nak jawabnya, jawab dulu 9A. Jawab 9A bagi habis. Dah selesai jawab, baru jawab, tulis balik nombor 9B dekat page yang berikutnya. Dan akhir sekali 9C. Okay. Tingkatan 4, kenapa cikgu marah awak dapat single digit? Kerana, cikgu beritahu awak ini soalan kebat. Tingkatan 5 dia dah tahu dah. Dia dah faham dah. Tingkatan 4 yang tak faham. Soalan C macam ni, tolong anak-anak. Tolong jangan tinggal. Kalau awak tinggal, awak buang markah 4. Hubungan baik pemerintah rakyat. Bila mengapa, awak cari apa nilai-nilai yang boleh kita guna. Nilai hubungan baik. Apa dia? Saling membantu, saling mempercayai, simbol perpaduan. Okay? Baik. 4 markah. Adakah kebat ada dekat soalan 2? Ya. Katalah bila awak tengok, cikgu saya tak tahu 2A jawapannya apa. Okey, awak tinggal. 2B tak tahu. 2C? Ini C. Ini sama juga. Bila ulaskan, terus tulis ulasan saya ialah, ambil dulu sini. Malaysia, tambah sikit perkataan. Perlu. Perlu ni cikgu tambah. Waspada dengan kuasa asing. Kenapa? Tadi kata macam mana nak jawabkan? Kenapa kena waspada? Boleh terus sambung. Kerana, ya Allah macam tulisan hieroglif lah. Kerana dapat mengelakkan atau dapat mengelakkan penjajahan semula. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia akan tukar lah. Hal ini boleh sambung. Kesannya negara kekal berdaulat. Ataupun kedaulatan negara kekal lah. Boleh. So kat sini, kalau pelajar buat macam ni, pelajar ada maklumat, pelajar ada huraian dan pelajar ada bagi lagi kesan. Tu dah dapat dah 3 markah. Kemudian tambahlah lagi. Hurailah contoh lagi ke apa. Okay. Ini jangan tinggal. So soalan C ni ataupun soalan bahagian kebat ni, dia ada 9 soalan. Bila awak fakta awak tak boleh ingat, jawab dah 9 soalan. Boleh ke cikgu? Boleh. Sebab pemeriksa akan ambil markah paling tinggi. Mungkin yang soalan C ni awak tak boleh. Tapi soalan B tadi awak dapat 4 markah. Right? Untuk yang ini cikgu akan sentuh dalam kelas nanti. Okay. Ada soalan apa-apa lagi tak? Kalau tak ada, cikgu rasa cikgu nak selesaikan atau tamatkan. Oh, ada orang kawan kita bagi jawapan baru. Poster tersebut menunjukkan perkataan kemerdekaan. Perkataan kemerdekaan. Pemacu kemajuan negara. 1 markah. Hal ini dikatakan demikian kerana kemerdekaan memberi peluang kepada kerajaan menentukan hala tuju negara
2 markah. Menentukan hala tuju 2 markah. Tanpa campur tangan pihak luar 3 markah. Demi kemajuan rakyat 4 markah. Sebagai contoh, pembinaan bangunan moden 4 markah, 5 markah. Seperti Petronas, ini maklumat 6 markah. Dan kemajuan Felda 7 markah sebab ada dekat situ. Kesannya negara akan menjadi maju. Maju tadi macam dah ada. Kemajuan rakyat. Okey, negara maju 7, 8. Terkenal peringkat antarabangsa 9. Rakyat menikmati hidup lebih sejahtera 10. Makmur 11. Terus apa ni? Ong Hui Jing. Jawapan awak lengkap. Perfect. 11. Ada fakta, ada huraian, ada contoh dan kesan. Boleh sangat. Okey. Baik, ada soalan lain? Ada soalan lain tak? So, kalau tak ada soalan lain, kita tamatkan kelas pada jam 10.12 malam. Okey, cuma saya ada satu tugasan pada awak. Mulai hari ini, biasakan awak buat sekurang-kurangnya 1 soalan kebat. Bagi pada guru kelas awak. Okay, Ina, kesannya untuk tidak diseksa oleh kuasa asing. Diseksa, tukar perkataan diseksa tu kepada kesannya untuk tidak diancam. Diseksa tu macam teguk sangat. Okay, diseksa tu diancam. Okay, baik, ini arahan saya. Saya minta semua pelajar SMK Utam Lintang, terutama sekali yang ada masuk kat sini ataupun awak boleh cerita kat kawan-kawan awak. Tolong cikgu berikan, tolong cikgu untuk awak buat 1 soalan kebat. Okay, tak kisah awak, saya dah betulkan cara ni, yang apa yang awak dapat malam ni, cuba apply pada mana-mana soalan kebat, berikan kepada saya, berikan kepada cikgu awak, berikan kepada guru-guru awak lah, siapa yang ada, suruh dia semak. Alright, kalau dengan saya, pelajar saya memang suka je hantar dekat dalam grup dan sebagainya. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kalau tak faham lagi boleh tanya cikgu dalam grup Telegram dan sebagainya. So itu saja daripada saya. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih semua.